Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjelang syuruk matahari terbit pada awal pagi 22 September, hari keempat pelayaran kami menuju ke Gaza. Alhamdulillah pada pagi ini keadaan laut yang tenang. Moga pada hari ini persidangan agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu akan memihak kepada Palestin. Kita harapkan lebih daripada 3/4 negara di dunia menyokong penubuhan negara Palestin yang sah, Palestin yang merdeka, yang akan mencapai rekod sekiranya 150 negara menyokong Palestin sebuah negara yang merdeka. Semoga perayaan kami ini adalah merupakan salah satu usaha untuk kita menekan dunia, untuk kita menekan rejim agar mereka menghentikan sekatan, meruntuhkan sekatan, seterusnya membuka koridor bantuan kemanusiaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu akbar.